Yang sebenarnya tak haram lagi. Kita duduk dalam kereta, dalam gelap, malam yang begitu malam, lewat dah, sebenarnya asal tak haram lagi. Yang haram, zina. Faham tak? Zina tu yang haram, yang Tuhan marah sangat. Sebab duduk sebelah ni, nak tak buat benda, tak sentuh benda pun. Dalam kereta, gelap, tak ada orang mari. Tepi laut, hujan lebat pula. Dia sebelah, kita sebelah. Nah, kita driver, kita pegang steering. Walaupun parking bawah-bawah pokok gu, tapi kita dah lepas steering. Dia duduk sebelah. Asal ulama, ini ulama sebut, tak haram tu. Kalau kita boleh maintain gitu, semua orang bila duduk keadaan itu, tidak haram. Nampak? Yang haramnya zina. Lepas tu, sekarang sudah jadi haram sebab syadul zarai. Nampak? Wala taqrabuz zina. Benda-benda ni dia akan membawa kepada zina. Pasal adanya kalau kita test 10 orang, adakah 10 orang akan jadi kerah gitu pegang steering? Nampak? Ha. Oh, warak macam aku, jeng. Tak ada masalah. Jangan sungguh, pasal kita test dah. Kita duduk dengan orang puang. Bukan kemarin lah. Kerana kita pernah alami hidup sebelah ini, dia jadi pelik. Nah, syaitan tu pelik, dia akan hasut. Nah, dia akan hasut, bukan hasut suruh godok. Maknanya, nah, macam-macam dia suruh buat romantik lah, dia suruh tegur lah, suruh belendek tabel lah, suruh pegang tangan lah. Betul tak? Mesti ada rasa gitu tak? Kalau tak rasa gitu, mati kucuk. Dah, dia masalah lagi. Benda ni oleh kerana itulah, maka sebelum lagi daripada berzina, nak berdua-duaan itu diharamkan sudah-sudah. Pasal hak ghaliknya tak macam Rasulullah ni sebutlah kitab Khasaisun Nabi, walaupun dia duduk keluar macam mana pun, dia tidak akan ada nak sentuh perempuan atau nak buat khianat pada perempuan. Itu Rasulullah.